Itulah selalunya kita nampak peranan mak kan, tapi macam bab saya, peranan seorang bapa dan suami itu sangat-sangat penting. Dia tak kisahlah walaupun you masih lagi bersama ataupun you dalam tanggungjawab co-parenting, masih lagi punya tanggungjawab sebab itu adalah anak-anak kita kan. So kita boleh plan, kita boleh rangka, kita boleh berbincang sebab sekarang ni medium senang. Boleh call, boleh WhatsApp, macam-macam medium. So buatlah yang paling terbaik sekali, berbincang sebaiknya macam Farah alhamdulillah. So suami memang menekankan banyak sekali bab-bab gadget, bab-bab keselamatan, adab, akhlak dan sebagainya. Kadang-kadang ialah terpulang juga. Ada setengah anak, dia lebih prefer ataupun lebih takut dengan ibu. Ada setengah anak, dia lebih takut dan prefer ayah dia. So terpulang kepada anak anda masing-masing. Macam Farah memang anak dengan ayah lah. Bila dengan ayah tu, dengan daddy dia lebih dengar cakap, lebih takut, lebih taat dan sebagainya. So kita ni sebagai mak, kita kena push lah. Dan kita kena tahu apa yang misi matlamat suami kita tu. So tak tersasar dan tak nampak macam seorang lain macam tu, suami macam ni, isteri lain, sampai anak kita pun confused dan sebagainya. So masing-masing memainkan peranan masing-masing. Sebab anak adalah amanah dan tanggungjawab kan. So kita lah yang mencorakkan mereka dan insya-Allah mudah-mudahan semoga Allah permudahkan anak-anak kita membesar menjadi anak yang soleh solehah insya-Allah. Amin.